Hari tu ada akak ni tanya macam mana nak activate child lock untuk Omoda. Jom saya tunjuk. Okey, child lock ada dekat sini. Kena pakai something untuk pusing benda ni. Okey, pusing benda ni, nanti dia akan activate child lock. Alright. Amat penting kalau ada kanak-kanak yang duduk di belakang Omoda, kita kena activate child lock. Sebab apa guys? Sebab ni. Omoda dia tak ada lock tau kat atas ni, dia tak ada lock juga kat sini. Sekarang tengah lock tengok saya test, tak boleh buka kan. Tapi Omoda kalau buka 2 kali, tarik ni 2 kali, dia boleh terus buka. Tadi kita dah tarik sekali, sekarang kita tarik lagi sekali, dia boleh terus buka. So pesanan keselamatan ini saya harap bagi pengguna-pengguna Omoda, kalau bawa kanak-kanak yang suka main handle pintu, make sure activate child lock.